Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Faris Izzuan bin Nazrul. Nombor matrik saya C24A2317. Okey, untuk bahagian yang pertama, bahagian page, home page, kita dapat lihat ilustrasi digital. Pengenalan buat saya. Hai, saya Faris Izzuan, pelajar tahun 2. Nampaknya saya baru belajar. Okey, selebihnya kita masuk pada definisi ilustrasi digital. Definisi ilustrasi digital ialah teknik menggambar yang menghasilkan karya seni menggunakan perisian komputer dan peranti digital seperti tablet atau komputer. Bukan menggunakan alat lukis tradisional, ia membolehkan penciptaan pelbagai karya visual dengan flexibility kreatif, kemudahan mengedit dan kualiti tinggi serta digunakan dalam pelbagai bidang seperti reka bentuk, komunikasi visual dan pemasaran. Seterusnya kita lihat pada pernyataan. Pernyataan abstrak. Objektif saya adalah untuk melakar lebih banyak karakter, suasana, fashion dan anime design sehingga mampu menarik lebih ramai pengikut di media sosial. Objektif saya juga adalah untuk menjual karya saya pada orang ramai. Medium yang saya guna atau saya mahir ialah Adobe Photoshop, PixArt, Adobe Lightroom dan Adobe Paint. Gambar di sebelah antara rujukan yang saya buat. Gambar tersebut merupakan gambar berpaksikan potret. Tujuan gambar itu berdasarkan pendapat saya adalah untuk menunjukkan ekspresi seseorang mengikut idea yang bersifat fantasi dan fiksi kepada audiens. Pernyataan artis. Artis Ichiro Oda mengakui Luffy dalam siri One Piece dapat dilihat sebagai simbol kebebasan dan ketulusan emosi yang mendalam apabila diolah daripada perspektif seorang artis. Luffy bukan sekadar watak lanun yang ingin menjadi Raja Lanun, tetapi melambangkan semangat manusia yang menolak segala bentuk kekangan dan ketidakadilan. Seterusnya kita lihat kepada pernyataan artis ialah artis Koyoharu Gotoge, Kamado Tanjiro daripada siri Kimetsu no Yaiba iaitu Demon Slayer, juga dapat diolah sebagai watak yang syarat dengan makna kemanusiaan apabila dilihat sebagai daripada sudut pandangan seorang artis. Tanjiro bukan hanya seorang pemburu syaitan tetapi simbol ketabahan, kasih sayang dan empati dalam menghadapi kegagalan hidup. Seterusnya kita lihat pada pernyataan artis Sui Ishida iaitu anime Tokyo Ghoul. Watak utama ialah Kaneki Ken, watak yang sangat kompleks dan syarat dengan simbolisme psikologi serta estetika yang mendalam apabila dilihat daripada perspektif seorang artis. Kaneki bukan sekadar protagonis dalam dunia Ghoul dan manusia, dia merupakan cerminan perjuangan identiti dan penderitaan batin manusia moden. Seterusnya kita lihat pada Naruto Uzumaki dalam siri Naruto. Masashi Kishimoto ialah simbol ketabahan, harapan dan impian yang tidak pernah berpadam. Sebuah watak yang sangat kuat. Nilai seninya apabila dilihat daripada pandangan seorang artis, Naruto bukan sekadar ninja yang ingin menjadi Hokage tetapi personifikasi semangat manusia yang terus berjuang walaupun dunia menolaknya. Seterusnya kita ada Son Goku daripada siri Dragon Ball karya Akira Toriyama. Ialah simbol tenaga hidup, semangat, juang dan keinginan untuk sentiasa berkembang. Dia anggap sebagai perwujudan semangat kreatif tanpa batas. Goku bukan sekadar pejuang yang ingin menjadi terkuat tetapi lambang keaslian dan kesyariatan manusia yang sentiasa mencari makna dalam pertarungan hidup. Kita teruskan dalam rujukan fashion. Okey, design saya buat adalah merupakan karakter design atau fashion design. So, rujukan fashion yang saya buat adalah antaranya yang saya dapat dalam media sosial Pinterest ialah karakter Batman, Itadori, ini dan selebihnya. Seterusnya kita lihat pada lakaran awal. Antara lakaran awal yang saya buat ialah seperti ini. Baju-baju, jenis-jenis baju yang sesuai digunakan, karakter-karakter yang menarik minat saya. Lepas tu lakaran akhir. Ini merupakan lakaran akhir saya yang saya cipta sendiri menggunakan akal fikiran saya sendiri, idea dan kreatif saya sendiri. Lakaran akhir ialah lakaran yang bertemakan style pakaian jalanan dengan berlatar belakangan gabungan suasana yang tegang. Subjek dijadikan dengan rambut yang pendek dan muka yang seolah ingin bergaduh. Pakaian dikenakan hoodie dan seluar kargo. Kasut pula diberikan kasut sukan. Idea dan konsep yang menarik dikeluarkan untuk menghasilkan poster ini. Gabungan idea antara lakaran awal diguna pakai. Jadi inilah lakaran akhirnya. Seterusnya kita akan pergi kepada progress. So, software yang saya gunakan ialah software Photoshop dengan
untuk kerana atas keselesaan saya dan kepakaran saya. Ini adalah lakaran awal di mana susuk tubuh dan muka semuanya direka sendiri menggunakan idea kreatif sendiri. Tema yang ditekankan ialah fashion jalanan. Subjek kira-kira berumur 26 tahun. Gambar menunjukkan dia sedang tersenyum, merasakan dia lebih hebat dari orang lain. Seterusnya shadow. Penambahan shadow ditambah agar menampakkan suasana yang serius dan lebih realistik. Color scheme. Inilah color scheme yang pertama. Menggunakan warna harmoni, subjek diberikan tone gelap sedikit dengan kombinasi warna hijau pada baju, beige pada seluar dan coklat dan oranye pada kasut. Seterusnya ialah color scheme 2 menggunakan warna harmoni. Subjek diberikan tone yang cerah dengan kombinasi warna kelabu pada baju, biru pada seluar dan kuning dan kelabu pada kasut. Seterusnya ialah pilihan warna berkarya. Inilah pilihan yang saya pilih kerana menampakkan seorang yang dari Jepun berpakaian fashion jalanan. Masyarakat di sana juga telah menjadi kebiasaan untuk berfashion seperti ini. Inilah penambahan shadow dan highlight pada baju dan seluar. Tambahan shining terutamanya pada bahagian kasut. Seterusnya adalah sketching awal background mengenakan tema jalanan. Keberadaan subjek di depan sebuah kedai makan yang lama dengan kadar percayaan yang rendah. So seolah-olah di depan kedai ramen macam tu. Seterusnya line art atau outline detailing pada struktur bangunan di belakang. Kita tambahkan outline sedikit dan shadow agar lebih realistik. Background menekankan warna sejuk. Seterusnya saya tambah bayang subjek, penambahan bayang subjek dan sedikit penambahan shadow pada struktur jalan yang dipijak. Ni shadow pada kaki dan penambahan shadow pada struktur jalanan. Seterusnya saya merendahkan tone background agar lebih kelihatan realistik dan estetika diikuti dengan suasana yang serius. Seterusnya saya merendahkan tone subjek agar selari dengan background dan keadaan tempat yang kurang pencahayaan. Yes. Seterusnya ialah layer. Beberapa layer yang digunakan untuk pembahagian aktiviti. Ini antara layer yang saya gunakan. So saya teruskan kepada result. Baik, inilah result saya dengan detail-detail yang saya kenakan pada subjek seperti background dan muka, hoodie, seluar dan kasut. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Akhir kata daripada saya, refleksi daripada tugasan ini saya dapat mengeksplor lagi jenis-jenis tradisi orang, fashion masyarakat sekarang, trend yang terkini. Saya dapat olah lagi bakat saya. Saya dapat melukis yang merupakan hobi saya sendiri. Itu adalah refleksi yang saya dapat. Saya harap lepas ni saya dapat buat lebih baik daripada ini. Hasil kerja saya sedia ada.